Adakah ada dalil fadilat khusus menjadi muazzin dan imam dalam solat jemaah? Muazzin ada fadilat yang besar dengan syarat dia ikhlas. Mana sehingga sebagian para ulama tafsir menafsirkan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang menyeru pada Allah, antara muazzin lah. Muazzin ni pahala banyak, jangan punting lah bang. Kan senang kita Allah orang, Masya Allah, kita bang Allah tak apalah orang bagi gaji kat kita, tapi kerana kita bang tu orang duk main semayang. Setiap orang yang main semayang tu di samping dia dapat pahala dia, Allah bagi pahala kat kita kerana azan kita tu, kalau kita azan dengan ikhlas. Sebab itu ini kelebihan. Bukan semua orang Tuhan bagi pergi duduk tempat tu. Sebab itu orang yang azan ni, kan masjid ni semua masjid lah, kena bang lah, kena azan. Kadang-kadang macam-macam orang kita tengkang masalah, imam tak mai, imam mai, imam tak mai. Kalau kita ada, ni bukan di sini lah, ni cerita di negara lain, Kongo mana. Kita ni ialah melainkan kita ada urusan di luar kan. Kalau kita tak ada urusan di luar, kok mana kita memang nak kena semayang kan, kita kena semayang siapa pun. Semayang di masjid lah, subuh melainkan rumah kita lain. Kalau kita sini tak berlaku lah kadang-kadang masjid-masjid lain, pasal apa tak mai, dia kata bukan giliran dia jadi imam. Lepas tu subuh tadi mayang mana? Kalau dia kata saya ada Kuala Lumpur, okeylah, saya ada di luar tak apa. Tapi takkan hari kita jadi imam biar kita mayang di masjid subuh. Hari tak jadi imam kita tak semayang di masjid, semayanglah di masjid. Tak apalah, hak giliran tu giliran lah. Masjid-masjid sebahagianlah masjid-masjid kampung semua tu. Kalau ada masjid bandar macam ni, mungkin tu imam dia kena pergi sana pergi sini. Banyak urusan. Tapi mainlah mayang masjid. Kerja jadi imam ni kurnia Tuhan juga. Bukan semua orang boleh jadi imam. Ada orang boleh baca Quran, seorang tak sedap, tak jadi imam. Ada orang suara sedap, tak dilantik jadi imam. Allah bagi kurnia sebagai orang jadi imam. Kurnia Tuhan. Kalau kita tak jadi imam pun, kita kena semayang 5 waktu juga. Tapi dengan kita semayang 5 waktu, orang lantik jadi imam, satu kemuliaan. Sudah ada Allah rezekikan, ada gaji, ada apa, satu kemuliaan. Syukur. Syukur. Imam samalah, Bilal, apa lagi? Siap. Sama. Semua. Kita semua. Ni pun satu hal setengah orang. Setengah orang macam-macam. Ada yang main masjid, bukan dia main masjid, dia duk main nak komplain apa di masjid. Orang mengaji, mereka buat mereka punya sendiri kursus. Ini pun satu hal. Kadang-kadang kita tak faham manusia. Biasanya orang nak buat maksiat ni, dia pergi ke night club. Sebahagian orang macam ni, kita pada penghujung hayat, kadang-kadang kita tak tahu, kita dulu duduk pejabat, kita jadi bos, orang lu kita arah dah. Bila kita pencing, kita tak tahu nak buat apa, kita main masjid, kita nak jadi bos, tengok-tengok dah ada bos, kita tension, kita buat kelab kita buat kelab kita sendiri, ataupun kita buat puak-puak kita sendiri, kita duk kira macam mana kita nak ambil jawatan. Ini dia ingat Dewan Parlimen ke apa? Masjid orang takbir untuk menguruskan urusan masjid, bagi orang semayang, bagi apa. Sebahagian baca Fatihah penggelong lagi, duk kalut nak lawan AJK. Ini pun satu tabiat dengan masyarakat kita. Kadang-kadang mereka politisizekan masjid. Politisizekan masjid, jadi masjid tidak berfungsi sebagai masjid. Lepas tu bila mari masjid, buat cara mari masjid, tengok masjid kotor, betul lah kerja Tok Siap kena buat lah. Tengok tu kotor, dah kita boleh angkat sampah tu, angkat lah. Pasal apa tak tolong angkat? Cari Tok Siap.
Janganlah. Kita masjid kita juga. Kita nak solat, kita angkat dapat pahala tu. Ni semualah, ni bukan masjid ni saja. Saya cakap ni untuk umum dah, saya tengok semua ni. Kita pergi masjid tengok. Kadang-kadang masjid macam-macam orang main. Kita masuk tandas masjid. Orang sebelum kita tu mungkin tak civilized sikit. Tengok-tengok tak curah lah, tak apalah, tak bersih sepai guna. Kita tahu ni masjid ni maruh kita ni orang Islam. Kita buatlah kerja tu. Kita cuci, kita bersihkan. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.